Myvi Gen 3 yang selalu rosak, thermostat, fan radiator. Wak, cerita sikit Wak, macam mana Wak buat ni? Alamak, tak pandai lah. Cerita sikit, macam mana Wak modify ni? Macam mana Wak? Wak pakai heater, lepas tu? Pakai heater. Ni dah patah kan, pecah kan? Dah pecah. Pecah, lepas tu yang mana lagi pecah? Ha ni. Lepas tu ni Wak pakai gam lah. Pakai gam. Heater kan panas kan, masuk balik. Pakai beskit panas sikit, lepas tu tak gam. Okey lah. Lepas tu boleh pakai semalam, memang smooth lah. Memang smooth, boleh pakai lagi. Boleh buat backup lah Wak. Boleh beli gam ni. Di online ni. Alright, terima kasih Wak. Dia buat beg kuning. Kalau berlaku time bengkel tutup hari Ahad ataupun tengah malam, mana ada bengkel buka kan? Tapi Wak Workshop ni 24 jam. Dia on call pun boleh. Kalau berlaku kerosakan kereta di kawasan Melaka, di Alor Gajah, Duran Tunggal, Air Keruh, ataupun di kawasan Negeri Sembilan seperti di Bilai, Seremban, anda patut call Wak Workshop. Sebab Wak Workshop dia boleh on call, dia boleh pergi ke tempat anda. Tak kira waktu 24 jam. Yang ni aku tukar radiator fan Beza punya sebab dia lebih kukuh, lebih kualiti. Wak pun sarankan guna yang ni sebab dia susah cair. Amirul Bahtiar